So ni cara-cara untuk simpan barang kat dalam ni. Sebab saya bawa makanan, so saya akan lebih safety. So kita perlukan beg plastik yang saiz besar dan tebal. Ini tebal So the first sekali kita masukkan kat dalam ni supaya dia tak kena hujan. Kalau kena hujan, dia basah kat luar je. Dia takkan masuk sampai dalam. Sebab kita dah cover dengan plastik sampah ni. Sekejap kita buka balik. Okay. So saya dah masuk. So dia jadi macam ni. Nampak tak? Supaya barang-barang dalam ni tak basah. So kalau tak basah, dia selamat. So macam ni lah. Macam ni lah rupa dia. Okay, kita sambung part masukkan barang. Maggi. Brand asam pedas. Paling express. Tengok tadi expired. 2007. Okay lah. Kan tahun 2006. Sempat lagi nak makan. So ni makan untuk 3 orang. 3 orang. Bawa masuk. Tapi kalau boleh sebenarnya makanan yang lembut bagus letak bahagian atas. Sebab takut dia pecah. Tapi madangkan saya bawa barang tak banyak sangat pun. So kita masuk je. Nanti kita set up balik. Brandy. Buat baby sikit. Ulam lah. Sekali dengan tomato biji. Saya makan bagi habis. So celuan. Gula lah. Susu. Untuk breakfast. Beras. Dan roti. So, okay. Roti letak bahagian atas. Kang dia penyek habis. Dan saya akan susun tempat BBQ. Sebab saya dah bawa kambing. Kambing dengan ikan dori. So ikan dori nanti saya bawa masuk last-last. Sebabnya nanti ikan dia busuk. So bahagian BBQ ni dia benda tajam kan. Saya takut bocor pula. So buat masuk bahagian depan. Depan macam ni. Okay. So dah tak ada apa. Oh ya. Ni barang ni penting. Dalam dia apa? Tengok sikit. Minyak. Gula. Garam. Saya buat perisa. So okey lah. Kang kalau masuk hutan Kang tak ada bahan ni semua payah pula kan. So ni saya suruh masukkan kat dalam ni juga. Okey. So benda paling penting adalah kuali. Kuali ni nanti saya sangkut dekat luar. Macam ni. Sangkut dekat luar. Senang kan. Kalau tak kat dalam, mana muat. So letak luar lah. Ni saiz 30. Saya eloknya sebenarnya saiz 28. Tapi sebab saya tengok dekat online ada ni je. Saiz 30 paling cepat hantar. So saya ambil ni. So tu saja. Okay. So kita orang dah sampai. Ni tempat parking dia tepi jalan. So ni tadi semalam saya dah buat telur. So telur tinggal. So terpaksa beli baru. Pecah dalam ni. So ni laluan masuk. Kalau dah masuk kena brisk walk sikit. So sekejap lagi kita masuk. Nak tunggu ni siap. Tengah settlekan telur tadi. So ni perjalanan kita orang nak mengalir ke air terjun Batu Bertenggek.
kita sampai petang dalam pukul 3.40. Struggle sikit sebab beg saya berat 13 kg. So ni pun kat belakang. So kita teruskan jalan. So ni mini waterfall. Perjalanan kita masih jauh lagi. Saya dah tukar beg bagi dia pakai. Saya tak larat, saya pancit lah. Tak training namanya. So saya akui, saya insan yang lemah. So kita orang masih lagi dalam perjalanan. Nak naik atas. Kau ingat senang? Senang nak cirikan orang. Susah tahu tak? Jadi jangan lupa follow, subscribe, share. Tap screen. So kita dah sampai simpang kedua. Ni ada kata cut. So bismillah. So guys, jalan bukan biasa-biasa dengan bawa load. So bukan benda mudah. Tapi kita buat dia. Ada tali safety. Papa boleh pegang. Orang depan okey, orang depan lah. Steady. Orang tengah. Steady. So kita orang dah sampai tempat campsite. Kita orang dah dapat tapak. So tapak kita orang kat sini. Sebelah sini side ada orang lah. So kita orang planning akan tak ada orang hari ni. Tapi hari ni ada orang. So seorang ni bawa kemah. Yang seorang lagi bawa hammock. So dah akan gantung nanti hammock dekat. Tengoklah bahagian pokok mana yang dia nak. Sebelah sana tu, panjangan ni. Test dulu. Okay, aku tarik dulu. Tali dia lagi satu mana? Dalam beg. Ni kemah untuk 2 orang. So kita orang punya kemah dah siap.
Pacak-pacak siap. Yang ni masih lagi sedang mencari di manakah tempat tidurnya. Saya nak pesan pada hackers ataupun orang yang suka bercamping kat tempat-tempat waterfall macam ni. Sampah dah pakai, bawa dah balik. Sampah banyak sangat sampah. Sampah, sesepah sampah. So agak kecewa sikit orang yang jenis suka bercamping tapi tak suka bawa balik sampah. Pandai bawa balik. So saya nak nasihatkan, jangan terlalu pemalas. Dia akan menyusahkan orang lain dan orang kata bagi penyakit. Sebabnya air akan bertakung dekat plastik ni, macam kat bekas Maggi ni dia akan bertakung. So nyamuk akan jadi banyak. Punca-punca ni lah nyamuk akan jadi banyak. So rajin-rajin nak bawa balik sampah bila dah pakai ya. So ni ten kayu api. So saya punya siapkan barang makan dulu. Disebabkan ada jiran bagi pinjam barang. Kita orang dah ada pisau tapi dia bagi pinjam. Okay, so saya gantung beg dekat pokok. Senang, ada reason dia kenapa saya buat macam ni. Pertama, kita tak nak ada binatang yang ambil beg kita. Sebab kalau kita letak beg kita dekat lantai, kalau kita tidur, kita tak perasan, beg kita mungkin akan diambil dengan binatang ataupun orang kata dia barang jadi rosak lah. So ni reason dia, saya gantung beg sandarkan dengan ranting kayu yang kuat. Jangan ambil yang reput nanti dia patah. So ambil yang muda sikit. So ni cara dia untuk orang kata keselamatan lah. Kita tak nak 2 kali kerja. So sebaiknya sampai di tempat campsite kita terus gantung beg dekat pokok. Macam ni cara. Siapa yang kaki hackers tu, yang suka duduk dalam hutan tu, dia tahulah. Kita guna cara yang mudah. Jangan susahkan. So jangan letak barang kat lantai, bahaya. Banyak risiko dia. Semut satu. Kan, dah satu kita nak ambil barang pun leceh. Nak kena tunggang terbalik beg. So better gantung. Gantung bila buka dia sekali je. So nanti boleh follow lah macam ni. So dah habis. So ni dia barang-barang kita orang tapi berat 13 kg. Okay, so kita nak start basuh beras. So bawa beras untuk portion 3 orang makan. Ya. Nak bawa pergi basuh. Basuh kat sungai. Sekejap lagi baru kita bilas dengan air mineral water. So, masuk dalam sikit. Ambil bahagian atas. Macam inilah kehidupan dalam hutan. Dalam hutan pun makan asam pedas. Special kan?
Cetel. Jadi kita bilas kat atas. So kita nak start masak. Kenduri ya. So kita bawa masuk. Bismillah. Ni apa yang kita masak hari ni. Make sure semua habis. Tak boleh satu pun bawa balik. Okay, so siap. So tadi dah basuh beras. So sekarang kita dah masak. Dah start pasang api. So tunggulah dia masak sekejap lagi . Kita tengok hasil dia macam mana. Ni tadi nasi saya masak. Ingat tak? Okay, so sekarang kita tengok kejadian dia. Tada! Dah siap kat dalam main steam. Ni cara-cara orang askar lah. Kalau kat dalam hutan, diorang akan buat macam ni. So sekarang main steam dah banyak jual dekat online, so boleh beli. So boleh tengok cara-cara nak masak dekat dalam YouTube. Okay, sekarang ni api dah membara. Kita nak bara. Sekarang api membara. Ni tengok ni. Ni hasil budak ni. So kita orang punya kambing hangit. Kambing hangit. Mana ada hangit? Hangit, tengok sedih. Hangit kambing kita orang. Nah, dia sebab tadi sos tertumpah. Dia jadi Lemak dia. Ah, dia Dia, lemak dia, jatuh. dia salahkan kambing. Dia salahkan kambing. Lauk dah siap. Lauk dah siap. Asam pedas. Asam pedas, nasi. Semua masak dekat dalam hutan. Sedap Sedap. Tapi tengah sedih. Tengah sedih. Okey, tak apa. Teruskan sedih tu. Ni macam mana okey? Makan kambing dulu mak. Macam tak ngajak je. Test kambing. Kambing. First round. Okay, kita makan dulu. Bismillah. Ini makan second round tau. Dia kata betul-betul kenyang tu. Weh, satu masjid not. Satu masjid nak makan. Satu mesti tengok. Dia 2 kali round ni. First dia makan dalam bekas. Lepas tu second ni dia geram, dia tak ada main steam terus. Orang cakap boleh layan. Layan. Dia kata hutan sedap, suasana. Aura dia lain So makanan itu je. So jangan bazir. Betul dah? Betul. Okay. Dia mancing. Orang kata ikan sungai sodap-sodap. So dia bawa dah mancing dia yang kecil. Kecil je barang dia. Untuk masuk dalam beg. So senang lah untuk hiking ke apa ke, senang. So kita tengok hasil. Kita try mancing laut. Kalau tidak semua makan kuah je hari ni. Okay, so makan kuah. So kita tunggu, dia cakap hari ni dapat hasil. Kalau tidak makan nasi dengan kuah je. Sedih. Ikan pertama.
mancing kat sungai. Alhamdulillah. Okay, not bad kak saiz dia. Okay, so tadi kita orang mancing. Alhamdulillah ada dapat ikan. So the same time saya terkejut nampak warna hitam merah. Betul-betul tak celah batu ni hang tengah tengok saya. Weh, seriau. Okay. Hari pun dah senja dan menjelang waktu malam, pukul 8 malam. So hari saya dah selesai pasang kemah, masak. So sekarang ni saya nak mandi bersihkan badan. So, selamat pagi. So, ni keadaan pagi. Kemah tu masih tidur lagi. Ni geng-geng malam. Sekejap lagi settle breakfast, kita panjat ni atas. Kita tengok waterfall. So pagi-pagi kita orang bangun pagi, tengok breakfast tak ada lagi. Dijanjikan dia ni masak pagi, tapi itulah, Awal lagi bos. so breakfast tak ada. So tak apalah, kita tunggu je, kira halal lah hari ni. Masa yang dah terbuang tu so kita halal je lah. Sebab lilin naskah pun tak banyak, tinggal ni je. So makanan kita orang kambing ada lagi. So agak banyak pakai arang. So water filter ni tak cukup. Tapi tak apa, kita cuba je lagi. Sebab kita nak habiskan makanan untuk hari ni juga. Betul? Betul. Okay, so kita tunggulah breakfast. Pagi buat air dulu. Minum kopi. Kopi tu wajib. Pergi camping ke, lepak kedai ke, kopi adalah wajib. So ni cara-cara nak guna lilin naskah. Dia datang 4 segi. Lilin naskah dia macam ni. So saya patahkan dia dua supaya makanan tak hanyut. Lagi satu kita nak jimat lilin naskah kalau kat dalam hutan. So cara-cara dia bakar macam ni. Lilin naskah ni kelebihan dia, kalau kena air hujan pun dia still boleh hidup. So dah nampak dia menyala api kan? Aku letak atas tengah ni. So tak payah tunggu dia merebak. Nak tunggu api tu merebak tak payah. So terus letak dan steam. So dah settle. Kita nak masak kacang panggang. Baked bean lah. Nak minyak? So kita ada bawa minyak. Baked bean ni perlukan minyak. Sebenarnya dia pakai pelanta. Tapi pelanta kita tak bawa sebab takut cepat cair dan rosak. Jadi kita perlukan minyak masak. Kita tunggu dia kering sikit. Ada air dalam tu. So settle. Letak minyak sikit. Right. So kita gunakan. Kita buka dulu baked bean ni. Okay, dah habis. So ni jangan buang merata-rata, kita bawa balik. Okay, so tu saja. Tunggu dia masak lah. Nampak tak? Dia dah menggelegak. Tu bermaksud dia sudah masak. Dah masak, boleh makan. Dia sebenarnya boleh je terus makan dalam tin tu sebab dia dah masak pun actually. Tapi ni kita dah
kita nak panaskan dia je buat kali kedua. Nak bagi sedap. Sebab kita makan kan memang suka panas-panas. So kita masak dia buat kali kedua. Masak ni juga. Ni jaga base. Macam biasa dia jaga base. Dia asal pisau. Kau asal jadi. Jom. Sekarang kita menuju ke waterfall. Terbaik. Nikmati alam. Alam semula jadi. Alhamdulillah. Wih, cantik Sekarang ni ada air. Jom. Ada air. Yep. Jom. Ini kan malam mau ni. Ya. Ada sampai sini. Kalau nak panjat kat sini, better pakai kaki ayam. Jangan pakai slipper. Sebab nak panjat batu. Sebabnya kaki kita lagi grip daripada kasut sebenarnya. Sebab tu kalau kita tengok orang asli, mana pernah pakai kasut? No, tak nak pakai kasut. Tengok nak panjat ke atas dari tali. So ikut kemampuan. Kalau tak larat, duduk je bahagian bawah. Ni pun dah dalam 180 meter dalam dia. So naik atas.
Right. Tu guys, batu bertenggek. So, sekarang kita orang nak turun ke bawah. Sebab waterfall kat sana. Kena be careful. Kalau siapa datang sini, berhati-hati. Pastikan datang dalam keadaan cuaca yang baik. Kalau cuaca tak baik, tolong sangat-sangat jangan pergi waterfall. Sebab kat sini ada kepala air. Kat sini ada kepala air. Jangan tertipu nampak je cantik macam ni. Tapi ni adalah kepala air. Kalau nampak hujan sikit dia terus naik, tak payahlah mandi, bahaya. Sebab nak keluar daripada tempat ni pun makan masa juga. Kena daki beberapa bukit. Bukan tanah rata nak balik ni memang dia pacak. So, nampak cantik. Tapi dia risiko tinggi. Sedang berteduh So tadi meriah semua belagak duduk kat luar. So sekarang semua berteduh. Princess. Saya tak tahu apa saya princess. Princess. Dia tak ada pakai. Dia tahu mati je. Buat tombak pun tak okey. Orang belum buat tombak dia buat ni putih. So inilah kita orang pergi datang 3 orang dan kita akan balik 3 orang. Walaupun apa terjadi. Cuaca pun nampak macam dah nak malap. Dah nak malap dah ni. So kita orang rasanya kita orang redo. Sama ada kita turun dalam pukul 5 atau pukul 6. So kita memang dah prepare. Kita orang hanya tinggal ditemani dengan lampu headlamp saja. So lampu-lampu yang lain kita bawa semua bateri dah habis. Okay? So, sampah lepas kita orang pakai, kita orang bawa balik. Dah pandai pakai, bawa balik, bawa naik balik. Bak kata pepatah, pandai makan, pandai simpan. Jangan jadi pemalas, okay?
So syukur alhamdulillah kita orang dah keluar pun daripada kawasan campsite. So dah sampai, dah balik. Weh, peace. Dah keluar. So jumpa lagi the next video. Bye bye.